Bahagian 2. Selamat datang abang-abang, kakak-kakak, adik-adik dan semua yang ada dekat sini. Mari. Bagus, bang. Mari, bang. Dia orang berniaga guna truk. Pertama kali tengok. Sana ke sana? Jualan barangan Malaysia, anjuran KPDN. Amboi, seronoknya. Min, itu Meme dengan Susanti lah. Jom, cepat pergi. Oi, nanti. Mana ni gelang? Asyik. Gelang ini cantik. Saya suka. Iya, saya juga suka. Gelang persahabatan. Kita beli samaan yuk. Hai, gelang adik-beradik ada. Ipin. Haiya, orang lelaki mana tak pakai gelang? Tahu, saja je. Itu suara Mak Ir kan? Ya loh. Mari pergi sana. Jom. Mari. RM2. Mari. Kau ni ada je dekat mana-mana. Dapat peluang. Kita berniaga lah. Apa ni? Keropok rumpai laut. Nah, rasalah. Garanti sedap. Ini Isham. Abang aku. Panggil je Abang Is. Hai. Hai. Kau ada abang? Tak pernah tahu pun. Ada. Dia jarang balik sebab belajar kat universiti. Hey, Is. Kau pun berniaga kat sini? Jual keropok ni. Jual kat universiti, laku keras. Wah. Kiranya Is ni pun usahawan yang mengeluarkan produk tempatan lah ya? Bukan setakat mengeluarkan, tapi mempromosikan dan memasyurkan produk tempatan ke mata dunia. Perasan. Ingat senang ke nak tembus pasaran dunia? Setakat keropok, barang manik, bakurutan. Mana ada kelas? Pengaruh betul. Jangan pandang barang Malaysia sebelah mata. Barang-barang ni semua diekspor keluar negara. Kau je yang tak tahu. Macam keropok rumpai laut ni, diekspor ke Korea dan Jepun tau. Ya, betul. Mestilah betul. Cubalah makan. Bakurutan ni dijual atas talian sampai RM200 satu. Membelinya dari Itali sampai Kanada. Kasut manik ni disukai oleh orang Jepun, Australia hingga Eropah. Harganya boleh sampai RM1,000 sepasang tau. 1,000 tu ada berapa kosong? Entah. Aku tahu semua ada 1 kosong. Pelbagai lagi barangan Malaysia. Bukan setakat tikar mungkuang dan minyak sawit je. Apa-apa pun, aku tak beli barangan Malaysia. Tak menarik. Jam dengan selipar ni kan buatan Malaysia. Mana ada? Ya, kan sama dengan selipar dan jam kat truk tu. Samalah. Jenama kesukaan aku buatan Malaysia punya. Itulah, orang yang cakap produk Malaysia tak menarik lah, tak ada kualiti lah. Ni sebenarnya kurang pengetahuan. Asyik tahu condemn. Barang buatan Malaysia dah tembusi pasaran dunia. Kita je tak tahu. Kawan-kawan, tengok tu.